Tapi arwah ni cantik sikit lah. Sebab colour dia ada kuning-kuning kat bawah perut dia tu. Takkan pandai pancing, tapi baldi masih kosong. Itu maknanya engkau sedang kumpau, 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 kumpau. Okey, aku pakai SP saiz 8 cm. So dia kecil sikit lah. Okey. Banyak pelepah dalam air ni. Tu yang sangkut tu. Ya, strike guys. Strike guys. Oh, terlekat pula kat pelepah. Dekat ranting. Del. Strike Del. Sangkut pula dekat ranting guys. Nampak tak ikannya? Sikit je. Macam mana nak buat ni? Tarik je lah. Dapat pun. Strike guys. Sikit je sangkut. Alhamdulillah guys, 2-3 kali baling je dah strike guys. Memang mantap lah guys. Dia ambil manja je guys. Dia ambil manja je. Tu dia. Strike yang pertama guys. Tu dia. Mantap. Tapi melengkung juga aku punya UL ni. Oi, sampai rabit dia punya mulut. Not my fault. Bukan salah aku, salah ranting tu. Aku tak sembat pun. Okey, spot pelepah. Bismillah. Wih, ada ikan lah. Ada ikan lari guys. Alamak, sangkut popok pula. Allahuakbar. Sebaik. Jadi kalau kat pokok ni memang kena senjah guys. Tak senjah memang cukai lah. Lecak guys. Aduh, duri. Okey, cantik. Strike lagi. Strike guys. Strike lagi guys.
Allah, sangkut. Strike lagi guys. Strike yang kedua guys. Oh, strike yang kedua guys. Ni besar. Ni besar guys. Strike yang kedua guys. Alhamdulillah guys. Strike yang kedua. Padu. Ini bol. Betul kena kat bibir. Ini bol. Okay, strike yang kedua. Alhamdulillah guys. Sedap layan dia. Ikan besar-besar ni memang sedap layan guys. Apa lagi toman kan. Ini baru aruan. Alhamdulillah. Mana kau letak ni? Letak sini. Alhamdulillah. Cangkuk guys. Okay guys. Strike yang kedua guys. Alhamdulillah. Tapi aruan ni cantik sikit lah. Sebab color dia ada kuning-kuning kat bawah perut dia tu. Selalu semua hitam. Hitam putih. Laju dia nak lari. Alhamdulillah. Strike yang kedua guys. Terbaik. Okay, kita letak sini dulu. Sampai terbuka lah aku punya ni. Macam mana rupa ni? Macam mana rupa ni? Macam ni ke? Ya Allah. Okay, pasang balik. Dia nak lari. Dia nak lari guys. Dia nak lari lah guys. Nampak? Aku letak dia dekat dalam tadi. Dia keluar. Dia nak lari. Ya. Letak dalam tu lah, senang. Letak dalam plastik dulu. Okay, alhamdulillah guys. Strike yang kedua. Alhamdulillah. Din, pada yang ni dia lawa sikit, bawah dia kuning. Aruan ni bawah dia kuning. Dia selalu macam hitam putih kan. Ni bawah dia kuning-kuning sikit. Kan? Kuning kan bawah dia. Ya, alhamdulillah. Nama apa dia? Tak lekat. Try guna SP. Ya, alhamdulillah guys. 2 ekor sudah. Lendir jangan. Ya, alhamdulillah. Strike yang kedua. Kita mencari strike yang ketiga.